Hampa tak faham apa yang rosak kereta hampa tu. Kita buat satu rak display barang apa benda part-part kereta. Hello guys, ada sini. Kita dah siapkan satu rak display part-part kereta. Ni part-part yang kita selalu tukar kereta kita Tak adalah hampa blur kalau kata cakap lower arm rosak ke, thyroid end rosak ke. Kita boleh tunjuk terus apa yang rosak. Contoh thyroid end ni thyroid end dah rosak, dia dah free. Absorber macam ni Kalau kita tekan dia tak keluar, dah rosak. Kita ada part-part suspension, ada part-part brake kat sini, brake master pump, brake servo, engine mounting, alternator. Dan kita ada juga untuk barang-barang aircon. Barang-barang aircon ni semua kita ada. Radiator switch, inspection valve, register, compressor, cooling coil, condenser, blower motor. Lampu datang kedai kita, tak faham apa yang rosak, kita akan bawa ke tempat ni. Kita akan cerita lah, okay, akak punya ni rosak, abang punya ni rosak. Baru korang faham, baru korang tahu apa benda yang rosak kereta hampa tu. Sambil apa tunggu tukar tayar ke apa ke, bolehlah tengok kat sini. Oh, ini low arm, oh ini dry shaft. Faham dapat dah ilmu sikit. Harap kita punya effort ni sedikit sebanyak boleh membantu customer faham lah part-part kereta yang rosak sebelum nak tukar. Bukan dah tukar kita boleh tunjuk barang yang rosak tu. Sebelum nak tukar, kita boleh tunjuk lah apa part-part yang rosak. Kalau ada apa-apa soalan boleh komen, nanti kita akan reply. Jangan lupa like dan follow kita banyak ilmu kita. Terima kasih. Itu saja. Thank you. Bye.